Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di negeri Perak ataupun lebih spesifik di Manjung ataupun Lumut, Perak. Yang mana dia merupakan daratan ataupun di belah pantai barat Semenanjung lah. Dan belakang saya ni ialah kita katakan Laut China Selatan. Dan kawasan-kawasan yang terdapat pulau ni ialah Pulau Pangkor kan. Kalau ikut jeti dia belah sana tu. Lebih itu, kalau nampak tadi dia ada satu kapal TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia lah, sebab sebelah sana tu ialah pangkalan TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey, kita pusing view sikit. Ni adalah pantai dekat belah Lumut, dekat Damai Laut. Atas ni adalah Hotel Double Tree by Hilton, macam tu lebih kurang lah. Kalau ikut atas tu, dia boleh turun tangga ni, turun sini lah. So saya rasa yang ni untuk pengunjung macam, saya rasa macam private beach lah. Dan kami bukan tidur sini pun, tapi kami just daripada jauh sikit dekat ATI Vacation tu. So kami jalan kaki ke sini, just jogging pagi-pagi. Dan sampai sini, sampai sini kita turun lah, explore sikit tempat ni dan sampai ke pantai ni. So pantai ni sebenarnya tak besar daripada sana tu. Saya tak tahulah private beach ni, mungkin private beach besar mana, tapi nampak daripada situ, dapat pokok tu mungkin sampai situ lah kot. Mungkin terlebih kalau nak mandi sampai situ je, sampai ke belah-belah batu tu. Okey, tentu lebih kurang kan. Dan rasanya dekat sini dia punya ombak tak kuat, sebabnya dia tak menghadap laut lepas. Dia ditampan, ombak dia mungkin ditampan ataupun dihalang oleh Pulau Pangkor tu lah. Alamak, air. Jadi ombak sini mungkin tak kuat macam mana laut lepas lah. Okey, itu je nak share pada semua. Tu isteri saya tengah bergambar kat situ. Dia tak nak turun kat bawah, kata pasir, kaki kotor. Okey, tu je nak share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.